Faizal selaku Ketua Produk Mas Kunyit. Saya Laila Arina binti Muhammad Sukra selaku JK Poster. Saya Nurizata binti Abdul selaku Video Editor 1. Saya Nur Aina Usman binti Rafizal selaku Video Editor 2. Dan saya Nur Hazidahni binti Zamani, pensyarah program kosmetologi, dan kami dari Kolej Vocational Datuk Undangan Kementerian Rembau. Pengenalan. Mas Kunyit merupakan produk penjagaan kulit muka yang diformulasi khas untuk merawat dan memperbaiki tekstur kulit wajah. Mas Kunyit juga diperbuat daripada bahan semula jadi seperti serbuk kunyit, tepung beras dan oat. Mas Kunyit juga mampu mengurangkan kedutan, mencerahkan kulit serta menegangkan dan melembutkan wajah. Ia juga sesuai untuk semua jenis kulit dan berfungsi sebagai ejen antioksida. Penyataan masalah. 1. Rutin pemakaian pupur sering diabaikan dalam penjagaan kesihatan wajah menyebabkan kulit menjadi kering, berminyak, berjerawat dan kusam. 2. Ia sebagai alternatif untuk membantu mengurangkan kebergantungan kepada produk penjagaan berasaskan bahan kimia di pasaran. Yang ketiga, sukar mengekalkan penyimpanan produk pupur yang boleh menjamin tahap kebersihan. Dan yang terakhir, penggunaan pupur yang tidak sesuai dengan jenis kulit boleh memburukkan lagi masalah seperti jerawat, kulit kering atau berminyak. Objektif. Terdapat 4 objektif bagi produk Mas Kunyit. Yang pertama, memberi kemudahan kepada pengguna. Yang kedua, penggunaan bahan semula jadi. Yang ketiga, menjamin kebersihan. Dan yang terakhir, penjimatan ruang penyimpanan. Kelebihan. Kelebihan produk Mas Kunyit. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, adalah bahan proses dari bahan yang semula jadi. Yang ketiga, pembungkusannya yang kecil. Dan yang keempat, Mas Kunyit dapat membuang sel kulit mati, melembabkan dan mencerahkan kulit wajah. Impak. Terdapat 3 impak yang positif setelah terhasilnya produk Mas Kunyit. Yang pertama, membantu mengurangkan kos. Yang kedua, memupuk daya kreativiti dan inovasi dalam kalangan pelajar. Dan yang terakhir, memberi peluang kepada pelajar dalam bidang kecantikan dan keusahawanan. Mari kita lihat cara penghasilan produk Mas Kunyit. Bahan-bahan yang digunakan adalah serbuk kunyit, tepung beras, oat, blender, mangkuk kecil dan air. Kami menggunakan formula 2:2:4, iaitu 2 sudu kecil untuk tepung beras, 2 sudu kecil untuk oat dan seterusnya 4 sudu kecil untuk serbuk kunyit. Kemudian ketiga-tiga bahan digaul sehingga sebati sebelum proses pembungkusan. Pelajar hanya perlu menggunakan 2 kaupan spatula dan bancuh dengan air yang bersih. Seterusnya diaplikasikan pada kulit wajah. Produk Mas Kunyit digunakan bagi proses pupur dalam rawatan penjagaan wajah semasa proses pengajaran dan pembelajaran di bengkel kosmetologi KV Dooms. Berikut merupakan testimoni beberapa pengguna sebelum dan selepas bagi menggunakan produk Mas Kunyit. Cara penggunaan produk Mas Kunyit. Yang pertama, bersihkan wajah dengan air. Kedua, ambil 2 sudu kecil Mas Kunyit. Dan yang ketiga, campurkan dengan air bersih, bancuh sehingga rata. Dan yang keempat, sapukan pupur pada wajah menggunakan boros pupur. Dan yang kelima, biarkan selama 10 sehingga 15 minit. Dan yang keenam, bilas dengan air dan keringkan wajah. Produk Mas Kunyit bernaung di bawah produk KV Doom yang telah mendaftar trademark di Perbadanan Harta Intelek MyIPO. Seterusnya, Doom Flawless Beauty Enterprise juga telah mendaftar di SSM. KV Doom juga telah menandatangani nota kerjasama bersama Women World bagi berkongsi sumber dan idea dalam penyelidikan inovasi. Komersialisasi. Yang pertama, produk ini diiktiraf dan diterima oleh pelajar dan pensyarah KV Dooms
khususnya dalam bidang kosmetologi. Yang kedua, produk yang berpatutan, berkesan dan penuh dengan manfaat. Dan yang ketiga, produk ini bernaung di bawah produk kosmetologi Kevidum yang telah membuat pendaftaran trademark rasmi di Perbadanan Harta Intelek. Seterusnya, Doom Flawless Beauty Enterprise diiktiraf dan berdaftar dengan SSM. Kesimpulan daripada produk Mas Kunyit ini adalah hasil inovasi dalam bidang kosmetologi yang memberi kemudahan kepada pengguna. Mas Kunyit bukan sahaja memberi manfaat kepada penjagaan kulit tetapi juga menjimatkan ruang penyimpanan dan masa pengguna. Mas Kunyit juga menawarkan solusi penjagaan kulit yang efektif dan memberi impak positif kepada semua golongan, menjadikannya pilihan yang tepat dalam industri kecantikan. Justru itu, pengguna juga akan merasa lebih yakin dengan penampilan mereka menikmati kulit yang lebih bersih, sihat dan segar selepas penggunaannya. Oleh yang demikian, penghasilan Mas Kunyit yang luar biasa dari ringkas ini dapat memudahkan golongan yang kurang berminat terhadap produk pupur dapat ditingkatkan.